What's good gang? Hari ni aku dekat Top Global Betam hari ni. Aku tunggu daripada pukul 9.12, 9.35 baru aku dapat makanan. Lebih kurang 22 minit. Bagi aku acceptable lah. Bagi hampa kalau aku tak salah. First, kita tengok makanan dia. Kobe goreng dia banyak gila. Untuk set D, RM15.50. And Kobe dia RM3 7 kupang. Hampa tengok banyak. Sambal aku ambil yang tak pedas punya. Tengok colour dia pun merah-merah, cili banyak. Memang cuna. Ayam besar. Okay, dia bagi tahu. Nice. Tempe sepatutnya ada. Tapi tempe dah habis. Maybe sebab dah lambat. Untuk pukul 9.30. Kami datang pun pukul 9 tadi. So tak apa, kita try rasa sikit dengan sambal. Bismillah. Dia serve nasi panas. Kobe goreng pun panas. Dia masak fry-fry. Tapi Kobe goreng dia banyak. Aku puas hati gila. Tapi dia kata Kobe goreng kena tunggu selama 20 minit. So just nice. Dia okay lah. Aku boleh terima. At least dia bagi tahu. Staff pun tak rude. Staff sangat baik dengan aku. Next, ayam. Ayam lembut macam biasa. Siapa yang makan yang gepuk mentau lah. Kicap. Ni baru betul kicap. Dia takkan aku geng. Tuang. Nice, bawa aku puas hati. Ni hak kena banyak RM1.20 mah pening lah. Aku tak payah bawa benda rumah. Yang penting dia pun tak charge aku RM1.20. Makan lah, minum lagi cari mampu pun tak ada masalah. Nampak ni? Top Global tak pernah mengecewakan aku. Overall, I would rate 7 out of 10. Apa setuju tak? Peminat-peminat yang gepuk. Kalau setuju, tolong komen kat bawah. Tak masuk FYP pun tak apa, itu okay. Tapi bagi masuk FYP ya geng. Bagi siapa yang nak dapatkan merchandise dari Kuna, boleh DM sekarang. Boleh pre-order sekarang. Link Telegram dekat bio. Siapa boleh join sekarang untuk pre-order. No problem. Ciao, see you in the next video.